Seorang pegawai dan beberapa anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bacho disiasat didakwa memeras wang daripada ibu seorang suspek berkait kes dadah pada 30 Disember lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamak berkata, siasatan dalaman dilancarkan serta-merta pada hari berkenaan ke atas semua individu terbabit. Jelas Muhammad Yusof, pegawai dan anggota terbabit didakwa meminta wang RM6,000 serta mengugut ibu suspek untuk menyerahkan duit berkenaan. Tambah beliau, siasatan masih dijalankan dan tindakan lanjut ke atas pegawai serta anggota berkenaan akan ditentukan selepas siasatan selesai. Memetik berita harian, sumber memberitahu ibu suspek yang berasal dari Terengganu mendakwa bahawa anak lelakinya telah ditahan oleh beberapa anggota polis di Bacho disyaki memiliki dadah. Dia mendakwa pegawai dan anggota terbabit meminta wang RM6,000 dan mengugut anaknya akan dimasukkan ke lokap dan dikenakan pertuduhan di mahkamah jika bayaran tidak dibuat sebelum tengah malam. Wanita itu kemudian meminta bantuan daripada seorang rakan sebelum tampil membuat laporan polis.